Teringin nak tengok game EPL di stadium? Nak rasa sendiri suasana EPL di depan mata? Jom ikut kami. Jugador tak main-main weh. Jugador TV bakal bawa hampa ke London untuk menyaksikan perlawanan Arsenal versus Manchester United daripada 22 Januari ke 30 Januari. Dan kalau hampa rasa tak puas hati lagi, boleh add on untuk tengok game Champions League Arsenal versus Khairat Almaty. Untuk yang nak join tengok trip Derby Alexander Isak, trip Liverpool menentang Newcastle juga dibuka guys, 26 Januari sehinggalah 3 Februari. Grab this chance, jangan lepaskan peluang. Selama ni kita hanya tengok Anfield di kaca TV, so inilah peluang anda untuk merasai sendiri suasana Anfield yang berhantu. Pakej termasuk penerbangan dari KLIA, penginapan, pengangkutan, stadium tour dan juga tiket perlawanan. Dan yang paling penting guys, ada juga travel insurance. Pembayaran boleh dibuat secara ansuran 2 kali, tetapi tempat adalah terhad. Jadi cepat-cepatlah PM Exam sekarang. Nombor telefon aku letakkan di ruangan komen. Tapi 10 minit kemudian, gol pertama Liverpool dijaringkan oleh no one else, Hugo Ekitike. Ekitike actually pemain ke-7 dalam masa 60 tahun. Gol ke-5 di dalam 8 start untuk Liverpool. Banyak kali aku repeat gol tu sebab gol tu memang cantik. Gol tu sangat-sangat cantik. Kecerdikan larian diagonal daripada Ekitike tu. Sebab Ekitike tahu kalau sentuh aku, hampa akan down ke 10 pemain. Kalau lepaskan aku akan score. Dia jadi teka-teki pula untuk defender tu buat decision dalam saat-saat terakhir. Cantik lah, cantik. Memang cantik. Kau rasa picture perfect bagaimana counter attack zaman-zaman Jurgen Klopp dulu, di mana hanya 1 ataupun 2 pas, kemudiannya selebihnya diserahkan kepada sentuhan striker tu sendirilah. Gol tu adalah satu bukti yang Ekitike ni dia pandai untuk apa orang panggil economize. Sebab dia pandai untuk mengira berapa kali sentuhan yang aku perlu buat untuk aku sampai daripada sini ke sana, ke dalam kotak penalti. Sebab out of nowhere, tiba-tiba dengan magic dia tu, suddenly Frankfurt on the back foot dan menghadap 1v1. Ini player yang sekarang ni Liverpool tak boleh drop lah. Liverpool sama sekali tak boleh drop. Bagi aku cara Ekitike tu, sentuhan pertama dia tu ialah untuk dia set up larian dia tu. Kemudian sentuhan kedua tu ialah untuk dia eliminate defender dengan cara cutting across. Dia sekarang ni berada di depan defender tu. Dan sentuhan ketiga tentunya menghasilkan gol tu lah. Shooting tu pun satu seni juga sebab masuk celah kangkang ke apa. Tapi kompos lah, daripada dan kalau daripada video review sebelum ni, apa yang aku cakap ialah Ekitike ni memang untuk musim lepas pun statistik dia tu menarik. Sebab apa? Sebab dia ni high percentage gol tu dijaringkan semasa mempunyai big chances. Jadi bila dalam situasi big chance, dia jarang untuk miss chances. Sebab itulah aku rasa dalam situasi genting macam tu, Liverpool down 1-0, bila dia berjaya skor tu, dia membuatkan, dia set up Liverpool ke arah kemenangan lah. Jadi kalau tengok all around display dia tu pun cukup cantik. Ada beberapa kali flick aku tengok yang dia receive daripada bola Konate ke, sampai dekat kaki dia duduk kat atas tu, kemudiannya dia boleh pula back heel. Aku akan letakkan dekat sini lah. Memang cantik. Memang cantik. Sentuhan yang orang kata angelic touch daripada dia. Bola tu boleh melekat, jadi seolah-olah gam dekat kaki dia. Itu akan membuatkan Liverpool boleh sustain attack tu dengan lebih lama. Dan bila lebih lama Liverpool boleh sustain attack, lebih ada peluang dalam Liverpool untuk create chances, kemudiannya membuat cubaan ke arah gol. Dan dynamic di antara Isak dan Ekitike for their first start, aku rasa boleh lah sebab nampak clear picture daripada kedua-dua pemain ni apa role mereka. Macam Isak, dia akan jadi pemain yang akan mengunci centre back Frankfurt di tempat mereka. Whereas Ekitike pula dia akan turun lebih ke bawah ke arah half space untuk combine dengan pemain-pemain di bawah ni. Verts, kemudiannya Frimpong belah kanan tu digantikan oleh Conor Bradley and so on. So a good dynamic lah diciptakan oleh Liverpool pada malam tu. First touch, second touch, third touch, settle. Very very efficient and deadly untuk seorang pemain yang baru saja datang ke Liverpool. Composure di depan gol tu yang kemungkinan tak boleh diajak di mana-mana lah.